Kita-Kita FM, Suara Rakyat Malaysia. Di sini kita bukan sekadar menyampaikan cerita, kita menganalisis, menilai, dan mengupas isu yang membentuk masa depan rakyat. Hari ini kita cerita berita dari Malaysia kini tentang bersama sasar 15 kerusi pada pilihan raya negeri Johor 2026, dengan 8 daripadanya merupakan kerusi yang kini dipegang oleh United Malays National Organisation, UMNO. Persoalannya, adakah ini petanda bahawa bersama benar-benar yakin mempunyai sokongan akar umbi di Johor? Mengapa mereka memilih untuk menyerang kerusi United Malays National Organisation, UMNO, dan Democratic Action Party, DAP, berbanding kawasan lain? Dan mampukah sebuah parti yang masih baru mencipta kejutan dalam pilihan raya negeri yang begitu penting ini? Pengumuman Parti Bersama Malaysia untuk bertanding di 15 kerusi sebenarnya memberikan gambaran yang lebih jelas tentang strategi politik mereka. Sebelum ini ramai yang tertanya-tanya sama ada Bersama hanya mahu mencuba nasib di beberapa kawasan simbolik atau benar-benar mahu menjadi kuasa politik baru. Kini jawapannya semakin jelas. Mereka mahu menjadi pencabar serius. Apa yang menarik? Daripada 15 kerusi yang diumumkan, 8 merupakan kerusi milik United Malays National Organisation, UMNO. Ini termasuk Bukit Naning, Mahkota, Tiram, Permas, Larkin, Kempas, Kota Iskandar dan Bukit Permai. 5 lagi merupakan kerusi Democratic Action Party, DAP, manakala 1 kerusi milik Malaysian United Democratic Alliance, MUDA, dan 1 lagi milik Parti Keadilan Rakyat, PKR. Ini menunjukkan Bersama tidak memilih sasaran secara rawa. Mereka sedang menghantar mesej politik yang sangat jelas. Mereka percaya terdapat ruang untuk menawarkan alternatif kepada pengundi yang mungkin sudah mula bosan dengan parti-parti sedia ada. Namun persoalan yang lebih besar ialah mengapa United Malays National Organisation, UMNO, menjadi sasaran utama. Jika kita lihat kedudukan politik Johor hari ini, United Malays National Organisation, UMNO, masih mempunyai pengaruh yang kuat terutama di kawasan majoriti Melayu. Tetapi dalam masa yang sama, Bersama yang dipimpin oleh Rafizi Ramli juga cuba menonjolkan dirinya sebagai parti reformasi yang mahu menarik golongan profesional, pengundi muda dan mereka yang kecewa dengan perkembangan politik semasa. Dengan menyasarkan kerusi United Malays National Organisation, UMNO, Bersama mungkin percaya terdapat kelompok pengundi yang tidak mahu menyokong pembangkang tradisional tetapi pada masa yang sama mahu menghantar isyarat kepada kerajaan sedia ada. Golongan inilah yang mungkin menjadi sasaran utama mereka. Selain itu, pemilihan kerusi seperti Larkin, Permas, Kempas dan Kota Iskandar juga bukan sesuatu yang mengejutkan. Kawasan-kawasan ini mempunyai campuran pengundi bandar dan separa bandar yang biasanya lebih terbuka kepada idea politik baru berbanding kawasan luar bandar yang lebih konservatif. Pada masa yang sama, 5 kerusi yang kini dipegang oleh Democratic Action Party, DAP, turut menjadi perhatian. Johor Jaya, Stulang, Perling, Skudai dan Senai merupakan kawasan yang selama ini dianggap kubu Kuat Pakatan Harapan, PH. Apabila Bersama memilih untuk masuk ke kawasan-kawasan ini, ia menunjukkan mereka bukan sekadar mahu mengambil undi daripada United Malays National Organisation, UMNO. Mereka juga mahu menguji kekuatan sebenar sokongan Pakatan Harapan, PH, selepas beberapa tahun menjadi kerajaan di peringkat persekutuan. Inilah yang menjadikan pilihan raya negeri Johor kali ini lebih menarik. Bersama bukan sahaja bertembung dengan satu blok politik, tetapi berpotensi mencabar hampir semua parti utama yang ada. Kita juga perlu melihat perkara ini dari sudut pengurusan risiko politik. Bersama masih sebuah parti yang sangat muda. Mereka belum mempunyai jentera sebesar United Malays National Organisation, UMNO, Democratic Action Party, DAP, atau Parti Keadilan Rakyat, PKR. Oleh itu,
Keputusan untuk bertanding hanya di 15 kerusi boleh dianggap sebagai langkah yang lebih realistik. Daripada meletakkan calon di terlalu banyak kawasan dan berdepan risiko kalah besar-besaran, mereka memilih untuk menumpukan sumber yang terhad kepada kawasan yang dianggap mempunyai potensi terbaik. Strategi ini pernah digunakan oleh banyak parti baru di seluruh dunia. Fokus kepada beberapa kerusi utama, bina momentum, kemudian berkembang secara berperingkat. Satu lagi perkara yang menarik ialah kenyataan bersama mengenai kempen moden yang tidak memerlukan perbelanjaan besar. Mereka mahu menggerakkan sukarelawan dari seluruh negara untuk membantu kempen di kawasan sasaran. Dari segi teori, pendekatan ini memang menarik. Ia memberi gambaran bahawa politik tidak semestinya bergantung kepada wang yang banyak. Sebaliknya, ia bergantung kepada tenaga sukarelawan, teknologi dan penglibatan rakyat biasa. Tetapi persoalannya, adakah model ini mampu berfungsi dalam realiti politik Malaysia? Pilihan raya masih memerlukan logistik yang besar. Pergerakan petugas, bahan kempen, pengurusan media sosial, latihan ejen tempat mengundi dan pelbagai keperluan lain memerlukan kos yang bukan sedikit. Jadi cabaran sebenar bersama bukan sekadar mencari sukarelawan, tetapi memastikan sukarelawan itu dapat digerakkan secara berkesan dan konsisten sehingga hari pengundian. Selain itu, bersama juga perlu berdepan isu yang sering menghantui parti baru, iaitu soal pengenalan jenama politik. Ramai rakyat mengenali Rafizi Ramli dan Nik Nazmi Nik Ahmad, tetapi tidak semestinya mereka mengenali calon-calon yang bakal diketengahkan. Sebab skim pengumuman calon pada malam Jumaat nanti akan menjadi sangat penting. Nama-nama yang diumumkan bakal menentukan sama ada rakyat melihat bersama sebagai alternatif yang serius atau sekadar parti yang bergantung kepada populariti pemimpin pusat. Jika calon-calon yang diketengahkan mempunyai latar belakang yang kuat, rekod perkhidmatan yang baik dan dikenali masyarakat setempat, peluang mereka untuk mencipta kejutan mungkin lebih cerah. Namun jika calon yang dipilih kurang dikenali atau tidak mempunyai akar umbi yang kukuh, kempen mereka mungkin menjadi lebih sukar. Dalam masa yang sama, parti-parti lain pasti sedang memerhati dengan teliti. United Malaysia National Organisation, UMNO, Parti Keadilan Rakyat, PKR, dan Democratic Action Party, DAP, tentu mahu mengetahui sejauh mana pengaruh sebenar bersama. Jika bersama berjaya menarik sebahagian besar pengundi atas pagar atau pengundi muda, ia boleh mengubah corak pertandingan di banyak kawasan. Walaupun mereka tidak menang, mereka masih boleh menjadi faktor penentu kepada keputusan akhir. Skim sebabnya sesetengah pemerhati melihat pilihan raya negeri Johor kali ini bukan sekadar pertarungan antara kerajaan dan pembangkang. Ia juga merupakan ujian pertama yang besar untuk bersama sebagai parti politik baharu. Kemenangan walaupun hanya beberapa kerusi boleh memberikan momentum yang besar kepada parti itu menjelang pilihan raya yang lebih besar pada masa hadapan. Sebaliknya, jika mereka gagal menunjukkan prestasi yang meyakinkan, persoalan mengenai daya tahan dan masa depan parti itu pasti akan timbul. Apapun, keputusan untuk menyasarkan 15 kerusi menunjukkan bersama datang ke Johor dengan perancangan yang jelas. Mereka bukan sekadar mahu menjadi pemerhati. Mereka mahu menjadi pemain yang memberi kesan kepada keputusan pilihan raya. Kini tumpuan beralih kepada siapa calon yang akan diumumkan, bagaimana kempen mereka akan dijalankan, dan yang paling penting, sama ada rakyat Johor bersedia memberi peluang kepada sebuah parti yang masih baru dalam arena politik negara. Adakah strategi bersama menyasarkan 8 kerusi United Malaysia National Organisation, UMNO, ini langkah yang tepat? Adakah mereka mampu memecahkan dominasi parti-parti besar? Atau adakah pengundi Johor akan terus memilih parti-parti yang sudah lama bertapak? Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Kami ingin tahu pandangan anda tentang peluang sebenar bersama dalam pilihan raya negeri Johor kali ini dan kerusi manakah yang anda rasa paling berpotensi mencipta kejutan.
Itu dia ulasan dari Kita-Kita FM, suara dari hati rakyat Malaysia. Jangan lupa kita bukan sekadar mendengar, kita menganalisis, menilai, dan bertindak. Jumpa lagi dalam segmen seterusnya. Terima kasih.